So aku experience sambut hari keamatan. Keamatan. Dia tak 31 silap, hari bulan rasa keamatan. dia tak silap gap 2-3 hari dengan gawai. So time tu ngam cuti SEM lah gitu. Lagi last kali baik sabar. So hari gawai, boleh kau cerita sikit apa yang best kau tahu lah? Macam mana hari gawai? Apa hari gawai? Hari gawai apa Ini setakat yang aku tahu. Okey, setakat yang aku tahu. Dia adalah hari pesta menuai kot nak panggil kan? Pesta menuai. Sama je dengan keamatan. Cuma lain tempat dia. Lain term je. Lain term je. Meriah pasal dia satu bangsa punya, bukan agama punya. Okey. So mana-mana maksud bangsa punya tu macam mana? Iban punya perayaan. Okey. Aku rasa kalau aku tak silap Iban lah. Ada Iban lah. Kalau aku tak silap mungkin ada bangsa lain korang jangan ni tapi yang aku tahu Iban. Based on kita punya pengetahuannya lah. Bangsa. Dia bukan agama. So kalau bangsa ni dia semua orang boleh raikan sebab dia bangsa dia, so dia meriah lah. Faham. Dia ada style macam ada macam keamatan tak? Ada bazar-bazar apa semua.